Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana hadir tepat pada masanya. Tujuan mesyuarat kita hari ini adalah untuk membincangkan tentang isu keselamatan dan kebersihan di tempat kerja. Baru-baru ini kita menerima beberapa aduan dan pemerhatian bahawa keadaan tempat kerja semakin kurang teratur dan tidak begitu bersih. Jadi hari ini kita akan bincangkan punca dan cara penyelesaian yang terbaik. Selamat pagi. Ya, saya setuju. Saya sendiri perasan bahawa kawasan seperti pantry dan bilik stor tidak dijaga dengan baik. Kadang-kadang tong sampah penuh dan tidak dibuang segera. Dan ada juga kotak dan fail lama yang ditinggalkan di laluan utama. Boleh menyebabkan orang tersadung. Betul tu. Saya pun pernah nampak ada pekerja yang tidak membersihkan meja selepas makan di pantry. Selain itu, ada juga kabel sambungan di atas lantai yang boleh menyebabkan kemalangan yang tidak dijaga. Ya, perkara ini nampak kecil tetapi boleh memberi kesan besar. Kalau dibiarkan, ia boleh menyebabkan kecederaan atau menjejaskan imej syarikat. Apabila pelanggan atau pelawat datang, kita mahu mereka lihat tempat kerja yang bersih, selamat dan profesional. Saya rasa antara punca utama ialah tiada tanggungjawab yang jelas. Ramai anggap kerja pembersihan hanya tugas pihak kebersihan. Jadi mereka tak ambil peduli untuk menjaga kebersihan sendiri. Saya setuju. Kalau kita boleh jadikan kebersihan sebagai tanggungjawab bersama, lebih mudah untuk kekal persekitaran yang baik. Mungkin kita boleh buat jadual pembersihan mingguan dan setiap jabatan ada giliran mereka. Itu cadangan yang bagus. Kita boleh tanpa jadual itu di papan kenyataan supaya semua tahu tanggungjawab masing-masing. Jika perlu, kita juga boleh mohon pihak pengurusan ambil pekerja pembersihan tambahan untuk kerja berat seperti stor dan kawasan luar pejabat. Ya, itu idea yang baik. Tapi selain kebersihan, saya rasa kesedaran tentang keselamatan juga penting. Ramai yang cuai sebab mereka tak tahu risiko sebenar. Kita boleh adakan taklimat keselamatan ringkas setiap bulan. Tak lama pun, mungkin 10 hingga 15 minit sekadar peringatan kepada semua. Betul, dalam taklimat tu, kita boleh tunjuk cara simpan barang dengan betul, cara guna peralatan dengan selamat dan apa perlu buat jika berlaku kecemasan. Perkara kecil macam ni boleh elak masalah besar. Saya setuju sepenuhnya. Selain itu, saya rasa kita perlu gunakan peringatan visual seperti poster dan papan tanda. Contohnya, jagalah kebersihan anda atau keselamatan bermula dari diri sendiri. Poster macam ni boleh tampal di pantry, tangga dan kawasan umum. Saya boleh bantu reka poster tu nanti. Saya akan pastikan mesejnya ringkas dan menarik perhatian. Saya pun boleh tolong pasang poster di beberapa tempat yang strategik. Dan mungkin kita juga boleh buat pengumuman melalui email atau memo bulanan dengan tips kebersihan dan keselamatan. Bagus. Jadi setakat ini cadangan kita ialah 1. Wujudkan jadual pembersihan mingguan. 2. Mohon bantuan pekerja pembersihan tambahan. 3. Adakan taklimat keselamatan bulanan. 4. Pasang poster peringatan keselamatan dan kebersihan. 5. Sediakan kotak simpanan atau rak tambahan untuk susun barang. 6. Edarkan memo dan email kepada semua staf. Ada apa-apa lagi yang kita boleh tambah? Saya ada satu lagi cadangan. Mungkin kita boleh wujudkan anugerah kecil seperti jabatan terbersih bulan ini. Boleh bagi CJ penghargaan atau hadiah kecil untuk galakkan staf jaga kebersihan. Bagus juga idea tu. Orang akan lebih semangat kalau usaha mereka dihargai. Saya setuju. Pendekatan positif macam ni memang berkesan. Kita boleh cadangkan kepada pihak pengurusan supaya dimasukkan dalam program dalaman syarikat. Baik, saya akan rekod semua cadangan ini dalam minit mesyuarat nanti supaya kita tak terlepas sebarang perkara penting. Terima kasih Zulifah. Sebelum kita tamatkan mesyuarat, saya nak ulang semula. Tugasan setiap orang. Saya akan sediakan memo dan email rasmi untuk semua staf. Zulifah akan siapkan poster dan minit mesyuarat. Syadina akan bantu urus jadual pembersihan dan susun barang di stor. Baik, saya akan mula bincang dengan Jabatan Pentadbiran minggu ini untuk tetapkan jadual pembersihan. Bagus. Saya sangat hargai kerjasama semua. Saya percaya kita semua ambil tanggungjawab ini dengan serius. Tempat kerja kita akan jadi lebih bersih, selamat dan menyenangkan untuk semua. Ya, dan kebersihan ini juga menunjukkan sikap kita terhadap kerja dan rakan sekerja. Betul tu. Terima kasih sebab anjurkan mesyuarat ini. Banyak perkara penting yang kita bincangkan hari ini. Terima kasih juga kepada kamu berdua atas pandangan dan idea yang bernas. Kalau tiada apa-apa tambahan, saya umumkan mesyuarat ini tamat. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Nah.